Hello, what's up guys? Hari ni aku nak pergi ambil mic. Aku dah beli mic dekat Carousel. So, ini adalah rakaman video without mic lah. So, this a built-in punya mic. So, jom ikut aku pergi ke Subang untuk ambil mic mini V2 untuk aku buat vlog lah. So, let's go. Bye-bye. Inaudible. Sementara tungguan kita datang, kita makan dulu. Dah balik guys. So, inilah DJI mic yang aku cakap tu. Nama dia DJI mic mini lah. Bukan mic mini tu. Pasal mic mini je. So, aku beli transmitter je. Aku tak beli dia punya casing satu set semua. Aku tak beli. Sebab ini, sebab aku dah ada yang ni. Aku record tu guna DJI Action 4. So, tak perlu nak beli trans tu. Dia punya ada satu benda yang extension aku guna dah. Benda tolong dia. So, ni je senang gila nak connect. Just switch on dia, bluetooth dekat sini dan push button dia. Ada satu button kat sini kalau korang boleh tengok. So macam mana suara dia, okey tak? Kejap lagi aku review macam mana dia punya apa isi yang dalam kotak dia. So kotak dia dalam kotak ni aku dah bawa keluar tadi. So dia ada main screen, blue screen satu colour macam perahu, satu colour hitam ni. So ni untuk record outdoor lah. Macam ni buat dengan dia slowkan sikit bunyi. Then mic transmitter, and then punya dock charger, and notebook, and USB Type C, and then power bank. So jom aku nak test mic ni. Sekarang aku dah on dia punya noise cancellation. So mungkin sekarang mungkin kau boleh dengar bunyi kipas, bunyi angin lah. So bila aku tekan button kecil dekat bawah ni, dia akan menyala lampu color indicator color kuning. Nampak color kuning kan? So tak dengar kan? Kau tak dengar bunyi angin, cuma dia akan kurangkan lah bunyi angin tu, dan sekarang kau boleh dengar jelas suara aku. Itu saja aku punya review untuk DJI mic mini. So aku beli mic mini ni sebab nak vlog je, sebab aku selalu record anak-anak aku main bola, dia pergi bersukan, outdoor punya ni kan, aktiviti. So aku kalau guna DJI Action 4, dia punya quality audio dia memang tak best lah kalau kita dengar balik. So dengan adanya DJI mic mini ni, suara aku lebih jelas. So this one pun aku record untuk aku punya kenangan lah bersama dengan anak-anak aku. So itu saja guys, minta tolong support sikit video ni, like, subscribe, and komen apa yang patut, apa yang aku boleh improve lagi aku punya video ni, apa yang bagus, apa yang kurang. So put komen dekat ruangan section, okay?